Kalau suatu hari nanti anak kita tanya, "Abah, dulu duit raya saya pergi mana?" Apa jawapan kita? Setiap tahun anak-anak akan dapat duit raya. Senyum lebar, seronok, kumpul sampul. Tapi seminggu dua je, habis macam tu. Mainan rosak, janjan hilang, yang tinggal cuma kenangan. Sebagai ibu bapa, kita mesti pernah terfikir, cukup ke apa yang kita sediakan untuk masa depan mereka? Tapi bayangkan kalau duit raya anak tu kita tukarkan menjadi emas, bukan untuk kita tapi untuk masa depan mereka. Contoh mudah, anak dapat RM300 duit raya. Kita simpan, kumpul sikit-sikit dan tukar kepada emas. Tahun depan kita buat lagi, tak perlu banyak, yang penting konsisten. 5 tahun, 10 tahun, tanpa kita sedar kita dah bina satu simpanan untuk anak-anak. Mungkin untuk sekolah mereka, mungkin untuk universiti mereka, atau mungkin jadi backup bila dia perlukan nanti. Bezanya jelas, kalau kita biarkan ia habis. Kalau kita simpan dalam emas, ia kekal bernilai. Kita mungkin tak mampu beri segalanya pada anak, tapi kita boleh mula dengan langkah kecil hari ini. Duit raya yang nampak kecil itu sebenarnya boleh jadi hadiah terbesar untuk masa depan mereka. Jadi sebelum duit raya tahun ni habis, tanya diri kita nak bagi anak kenangan sementara atau kita nak tinggalkan sesuatu yang bernilai untuk hidup dia nanti. So bagi ibu bapa yang nak tukarkan duit raya kepada emas, boleh isi maklumat, saya akan bantu anda untuk tukarkan duit raya kepada emas.